kenapa futsal di Malaysia sekarang macam hilang dia punya aura, geng? Sebelum saya kongsikan kenapa futsal di Malaysia sekarang kurang sambutan, korang kena follow kita dulu, geng. So, geng, jom. Dulu setiap malam court akan penuh. Nak booking pun susah. Budak sekolah, budak kolej, yang bekerja, semua turun main futsal. Tapi sekarang, gelanggang banyak yang kosong. Liga pun kurang hype. Walhal kita ada je liga profesional macam Malaysia Premier Futsal League, MPFL. Apa yang dah jadi sebenarnya ni? Antara faktor yang pertama adalah kurang liputan media. Tak ramai yang tahu jadual liga dan juga tak ramai yang kenal player. Jadi diorang tak ada idola dalam diorang punya futsal. Yang kedua, kos makin mahal. Sewa gelanggang banyak yang naik. Kau memang kerja pun makin tinggi. Jadi diorang dah kurang masa untuk main futsal. Yang ketiga, antara faktor yang saya rasa paling betul, banyaknya timbul sukan-sukan yang baru. Contohnya sukan pickleball. Ramai yang beralih daripada futsal ke sukan pickleball. Jadi ini membuatkan futsal lagi kurang dia punya hype. Jadi bila kurangnya minat dalam sukan futsal ni, bakat pun makin tenggelam. Tapi persoalannya, adakah futsal dah mati ataupun kita yang tak bagi dia ruang untuk hidup? Cuba korang try komen kat bawah. Jadi yang mana-mana berminat untuk dapatkan sukan futsal, korang boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau membeli secara online.